Drama korporat NextG berhad semakin panas. Dato' Abu Hanifah Nordin kembali sebagai pengerusi eksekutif dan CEO berkuat kuasa serta-merta. Pemulihan kuasa ini diumumkan selepas lembaga pengarah menilai semula keputusan terdahulu dan mengambil kira kemajuan semakan dalam makluman kepada Bursa Malaysia. Namun, susulan langkah itu, 6 pengarah meletak jawatan termasuk Kunal Tayal, Muhammad Zafil Ibrahim, Syed Farid Syed Ahmad Al-Atas, Aswath Ramakrishnan, Muhammad Fairuz Muhammad Fauzi dan Badrul Hisham Abdul Aziz. Terdahulu, Abu Hanifah memohon perintah injaksi terhadap lembaga pengarah berhubung tindakan sebelum mesyuarat agung luar biasa yang dijadualkan pada 3 April. Dengan pemulihan kuasa dan peletakan jawatan besar-besaran, NextG kini berdepan fasa kritikal menjelang EGM.